Alright guys, welcome back. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. Okay, lama dah kita tak buat video panjang ni. Okay, kita tunjuk putus sibau kita ataupun daun setan kita. Work in progress, tengah training guys. Jom kita layan, kita update server sikit lah tentang kita punya awana kat sini. Jom kita layan sama-sama guys. Okay guys, jom kita tengok putus sibau kita. Ni adalah screenshot Porik kita tengah training lagi ni. Boleh cukup padu lagi ni. Nampak. Okay, kita akan tunjuk ni. Kita tunjuk ni, putus sibau. Alright guys, ni adalah sporet kita daripada putus sibau. Dayung dia panjang, ekor dia kembang keras. So ni dipanggil dayung setan ni, tengok dayung tu. Oh, memang. Nampak dayung setan ni. Nampak dayung tu. Lebih pada tengah. Ni dah beberapa bulan kita tengah training ni. Ni lampu training kita pakai ni lampu training. Oh, handsome guys, padu. Cun tu. Tu. Lawa guys. Nampak. Kita tengah training daripada atas. Daripada tepi lah. Nampak. Dan dayung dia yang panjang. Ekor dia kembang keras guys. Ni datang memang macam ni. Belum ada apa-apa salon lagi. Belum apa-apa kita buat lagi pun. Kita tak buat apa-apa lagi guys. Lampu dia nak oren-oren sikit sebab lampu training lah. Lampu training 2700K. Tu dia. Nampak. Kita pakai produk main. Nampak. Lawa. So kita letak dia dekat cahaya dengan matahari juga. Dekat lah. Depan betul-betul depan kita ni galeri. Kau masuk je kau nampak dia terus. Dayung dia panjang. Temperature yang kita maintain control 29 ke 30. Sebab kita tak nak ada penyakit apa-apa yang berlaku. Tak ada jamu semua tak nak. Tak nak dia macam sejuk sangat, tak nak panas sangat. Kita maintain temperature yang sama. Tak nak ada apa-apa isu. Dan kita on heater 24 jam lah. Heater 29 ke 30 macam tu. Dan lampu tanning pun kita pakai. Lampu tanning kita on 24 jam. So kita control lah temperature dia. Tak lebih pada 31 atau 30. Sudah guys, like, share. Okay guys, yang belum like kita punya ataupun belum komen YouTube kita ni, komen guys, like, share. Ni adalah antara ikan yang cantik lah guys. Kita pasang arus kalau kita tutup arus lagi nampak gempak dia guys. Kita nampak arus, kita buka, kita bagi dia bermain dengan arus. Then guys, untuk hilangkan stres awana ni, waktu training, kita letak ikan kecil ni, ikan ni, kita letak ikan lampam, alright, letak ikan kecil ni. Ni ikan tentra, 2-3 ekor ikan tentra ni kita letak juga bagi dia ada kawan lah. So baru harmoni lah, dia macam tak ada stres. Aku training stres kan, tak ada. So kita letak dia. Cuma kan kita tak boleh tinggal lama sangat lah. Kita mungkin tinggal 2-3 hari, 2 hari je. Sebab takut ikan lain mati kan. Ataupun kita nak balik raya esok, kita akan keluarkan semua ikan kecil-kecil. Tu nampak. Tu ikan lampam. Kalau ikan tentra yang tu mati tak ada masalah sebab dia kecil je. Kalau ikan lampam mati dia akan busuk air lah. Orang nampak. Raya esok mungkin kita akan ambil ikan lampam tak tempat lain lah. Tu nampak. Sisik dia start keluar. Ring-ring dia start merah, start orange. Dia akan sonoknya main awana red ni guys. Macam mana pun dia akan jadi. Cuma dayung dia, ekor dia tu depend pada spek lah. Kalau kita beli spek yang baik, lagi padu lah. Kalau spek yang kita beli tak padu sangat, jadi tak padu lah. Tapi colour dia tak keluar lah. Colour dia tak keluar, nampak. Ni antara ciri-ciri colour nak keluar lah. Nampak. Tu. Handsome dia. Nampak. Dengan dayung dia panjang. Tu. Dia lebih fokus pada dayung guys. Ni yang panggil dayung setan. So kita ambil gambar ni, ambil video ni pakai iPhone je. Kita tak pakai GoPro. Kita pakai GoPro lagi nampak lawa ni. Tu, nampak. Tu, awal smart guys, smart. Yang belum follow TikTok, yang belum follow YouTube kita ni follow guys. Yang belum like, share. So ada soalan nak tanya, korang boleh pergi kat ruang komen. Tanyalah apa soalan korang tanya. Cuma rate awana ni, kita masukkan media kita pakai, Mountain 3, bio ring, bio bond dengan apa tu, warna merah tu daripada gunung berapi tu. Lava rock. Kita masukkan lava rock. Media-media yang kita pakai untuk red awana ni, kita tak pakai media yang sama macam mana media daripada untuk MG. So MG kita pakai bio ring, bio ball, mata tu dia cukup
Cuma untuk yang ni, untuk red awana ni, kita kena lebihkan media lain. Kita kena tambahkan laborok. Laborok tu warna merah. Bukan warna hitam laborok warna merah. Laborok warna merah. So media-media kita pakai, kita list satu kali lagi. Alright. So Molten 3 wiring wire board, laborok. Laborok warna merah. So kita dah ulang 2 kali. So korang faham lah. Sebab apa kita guna laborok? Okay guys. Sebab apa kita guna laborok? Air Malaysia ni, dia banyak kandungan zinc. Banyak zinc. Sebab apa kita banyak biji timah dengan biji besi dan golden lah. Minyak emas. So sesuai untuk ikan awana merah kita. Sesuai untuk awana MG kita. Okay. Kalau untuk red awana ni, dia kena ada laborok. Dia ada banyak gunung berapi kat sana. So bila banyak gunung berapi, dia kena pakai laborok. Memang sesuai lah. Memang sangat sesuai untuk dia guna benda tu, laborok. Dia tak sesuai macam mana kita guna. Dia kena guna dia punya. Dia tak sesuai lah. Yang belum like, yang belum share, yang nak komen tu boleh komen guys. So ni memang putu sibau ni guys, harga pasaran dia mahal sikit lah, dalam 7-8 ribu macam ni. Sebab dayung dia panjang, ekor dia kembang. Ekor dia memang close, keras, dayung dia panjang. Ini belum buat apa-apa, orang cakap belum selon lah. Datang kat sini macam ni lah rupa dia. So kalau korang selon, korang bayangkan lah, ekor dia kau selon sikit, dayung kau selon sikit, lagi ganas lah, lagi cun lah. So ini lebih kurang dalam 12 inci, 13 inci. Masuk ke 15 ke 17 inci ni memang lagi lawa. Nampak. So ni tank-tank tak nampak lah lawa sangat. Bila kita masuk tank display mungkin dalam setahun lagi, cun lah. Nampak. Kita ambil daripada angle tepi, dia ni atas dia. Nampak. Okay, macam ni. Kecil-kecil pun dah padu, besar sikit lagi padu lah. Alright, ni level-level kumpai punya adik-beradik lah ni. Cicit dia. Okay guys, yang belum follow. Yang belum like, share. Jumpa lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.